Pertama, objektif menerbitkan buku ni adalah untuk merekodkan situasi-situasi yang berlaku di dalam scene bola sepak Malaysia. Sebab sepanjang aku bercerita berkenaan dengan bola sepak Malaysia ni, aku tak dapat input yang aku susah nak dapat source rujukan. Bila aku nak cerita pasal contoh sejarah zaman-zaman bola sepak, zaman penaja rokok dulu, aku nak baca cerita-cerita yang menarik pasal tu susah aku nak dapat benda-benda macam tu. Jadi siapa mendokumentasikan? Tak ada dokumentasikan. Mungkin tak ada, tak banyak. Mungkin ada tapi tak sampai dekat aku. Jadi itu membuatkan aku terfikir susah nak baca cerita pasal bola sepak Malaysia yang lama-lama, kononnya zaman era keemasan apa benda semua. So in the end apa yang aku decide, so sebelum benda ni terus berterusan, masalah berterusan, solusinya adalah kita kena terbitkan, rekodkan lah situasi yang berlaku sekarang. So aku mulakan dengan merekodkan apa yang berlaku di dalam Liga Super dulu, apa yang berlaku kepada kelab-kelab yang bermain pada Liga Super pada musim tertentu. Contoh, sekarang kita dah start dengan musim 2023. Kita rekodkan kelab-kelab yang bermain dalam kelab-kelab Liga yang bermain dalam Liga Super pada musim 2023, daripada kelab JDT sampailah ke kelab yang paling tercorot, Kelantan The Red Warriors, tak silap aku. Dan kesinambungannya sekarang ni kita berada di musim kedua percetakan buku ni. Instead of kita menggunakan 2023, kita convert kepada Masih Bernyawa, tapi kita menceritakan berkenaan dengan Liga Bola Sepak Liga Super pada musim 2024-2025. Okey, aku ada soalan. Dekat sini ada tulis Jemaah Penggila Bola Sepak Malaysia. Siapa Jemaah Penggila Bola Sepak Malaysia? Baik. Untuk menulis satu cerita yang detail, saya minta izin nak minum air. Silakan. Untuk Podcast saya suka hati saya. Awak nak cut dekat TikTok nanti tu tak? Tak apa. Untuk menceritakan berkenaan dengan sesebuah kelab tu dengan lebih detail, aku tak boleh tulis seorang. Walaupun aku mengikuti perkembangan bola sepak Liga Super, Liga Malaysia semua, tapi aku tak mampu nak tulis seorang secara detail. Aku mungkin boleh tulis secara general, tapi secara detail, deep, maksud aku apa isu yang berlaku dengan cerita-cerita yang menarik lah. Cerita yang menarik, siapa individu yang dimaksudkan, berapa nilai ke, benda-benda sedetail sekecil-kecil itu aku serahkan kepada fan-fans yang memang hardcore mengikuti perkembangan kelab kesayangan diorang. Jadi aku kumpulkan artikel-artikel yang dituliskan oleh fans-fans ni, dan aku gelarkan fans-fans yang hardcore ni sebagai, bukan akulah, sebab nama gelaran fans-fans yang hardcore ni adalah Jemaah Penggila Bola Sepak Malaysia. Tapi nama tu adalah gelaran yang pernah dibuat oleh Lucius Maximus. Kalau korang kenal, penulis buku. Lucius Maximus adalah penulis buku berkenaan dengan bola sepak yang prolific lah. Kalau korang pernah baca buku Kenapa Malaysia tidak ke Piala Dunia, buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia, buku cerita Piala Dunia, something like that, itu semua ditulis oleh Lucius Maximus. Lucius Maximus ni aku rasa dia punya level tu dah sama macam saing-saing lah. Tu geng-geng Excelo apa, tak ingat lah nama tu, brother tu. Itu dia siapa? Dia wartawan ke apa? Orang Malaysia lah? Orang Malaysia. Nama Mas Saleh. Okay. Tapi dia memang aktif menulis berkenaan dengan bola sepak. Kalau korang pernah baca dulu dekat laman web Soccernet. Ni geng-geng ni sama ni. Ultrajang, kalau korang familiar, Ultrajang, Soccernet dulu memang kalau mungkin dulu dikenali sebagai portal bola sepak. So diorang tulis berkenaan dengan bola sepak, tapi bukan dengan gaya penulisan yang skema.
macam formal. Diorang lebih kepada santai, ada bahan, tapi ada faktanya. So aku terapkan benda-benda tu di dalam buku yang Sorak Media terbitkan lah. Dan in fact aku sendiri minta restu daripada Lucius Maximus sendiri untuk menggunakan dia punya template, dia punya apa orang kata, dia punya layout template dia punya itulah dalam buku terbitan Sorak Media. Dia masih buat buku bola sepak. Setakat yang aku tahu sekarang dah tak ada lah. Oh, okay, faham. Bila aku approach tu, dia happy lah sebab ada somebody yang meneruskan legasi tu. So aku menggunakan semangat tu untuk teruskan penerbitan buku ni bersama-sama dengan semangat-semangat daripada Jemaah Penggila Bola Sepak Malaysia.